Penipuan dalam talian tahun lalu mengakibatkan kerugian RM2.77 bilion. Skam di alam cyber kini turut disertai sindiket Along yang semakin licik menawarkan pinjaman mudah dan pantas sebelum menuntut bayaran balik berlipat ganda. Ikuti kupasan kru kami. Bakar rumah atau simbah cat. Media sosial syarat dengan video tular memaparkan taktik Along memeras wang daripada mangsa. Mereka juga ditekan dengan cara lain, termasuk menerima panggilan berbaur ugutan tidak henti-henti selain diaibkan di media sosial. Aminah berusia 20-an menjadi mangsa skam dalam talian. Individu yang memperkenalkan diri sebagai pemberi pinjaman berlesen sebenarnya Along yang kemudian memaksanya membayar faedah melampau untuk pinjaman RM5,000. Takut bila dah tahu tu Along, kita rasa takut macam kalau tak bayar nanti something will happen. Macam tu. So terbayar dah lah. Bayar sampai dah ada tekan, sampai dah tak mampu nak bayar dah. Total yang saya dah bayar dalam RM37,000. Aminah mendakwa Along itu turut menjejaki ahli keluarganya dan mempunyai maklumat lengkap mengenai mereka. Rumah saya pun dah kena simbah cat sebab beberapa hari tak buat bayaran tu. Sebelum dia datang simbah cat tu, dia memang ada ugut. Dia hantar WhatsApp, ada video macam rumah orang lain lah. Dia kata kalau nak kena macam ni, kalau you tak nak kena macam ni, you bayar. Penggunaan kekerasan dan ugutan secara berterusan oleh Along sering mengakibatkan mangsa seperti Aminah mengalami trauma. Now they use a lot of psychology tactic lah. Psychology tactic like they shame you, no? They put in, on the Facebook to shame you. Not only they shame you, they shame the whole family, you know, until you cannot take the pressure. So, you know, you somehow you have to find way to pay lah. Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO mendedahkan modus operandi Along yang menyamar sebagai ejen bank atau syarikat berlesen dalam talian. Kebaikan pemberi pinjam wang tanpa berlesen ni, dia akan munculkan diri satu sebagai konsultan bank. Even kita pernah ada mangsa yang dapat letter hit bank. Oh, tahniah anda punya sedang proses terapi. Sebelum proses, you kena track kredit dengan kita dulu. Nak check kredit score katanya. So, pemberi pinjaman wang berlesen ni dia adalah manipulator, scammer. Apa tindakan yang boleh diambil oleh mangsa Along? Ikuti bahagian kedua laporan khas ini di Buletin Utama esok.